Hai semua, jadi untuk video kali ini saya akan tunjukkan macam mana kita nak masukkan title block kita ke dalam lukisan AutoCAD kita. Jadi nanti di dalam layout ni kita boleh masukkan kita punya title block. Okey. Jadi pertama sekali kamu kena download dahulu title block ni, file zip title block daripada CDOS. Kemudian bila kamu dah download, make sure kamu extract dahulu. Okey, jangan tidak extract. Bila kamu extract ni, kamu akan dapati ada dua file di sinilah. Okey, langkah pertama kamu akan buka dulu file title block A4 landscape ini dahulu. Landscape. Alright. Okey, yang ni kita ignore unresolved reference files. Okey. Okey, kemudian kita akan pergi di sini di dalam title block ni, dia ada satu gambar yang dia tak dapat cari. Okey, kita select dan kita padam sebab kita akan masukkan gambar yang barulah. Okey, jadi kita pergi di sini ada OLE object, OLE object, kita klik. Okey. Dan sini kita akan pilih create from files. Kita browse dan kita cari balik di mana kita savekan tadilah. Di mana kita savekan file kita tadi. Okey. Logo poly low res ni. Okey, kita akan double klik, kita masukkan dia, tekan OK. Right. Okey, sekarang ni gambar ni terlampau besar lah. Jadi kita akan kecilkan gunakan arahan scale lah. So kita pergi sini, scale, select objek ni, enter, pilih base point, klik. Okey, lepas tu kita kecilkan dia lah. Ikut agak-agak besar, boleh muat di area ni lah. So kita move dan kita bawa ke sini. Okey, jadi kalau kita tengok ni dia masih besar lagi lah. Jadi kita kecilkan dia. Kita kecilkan dia sikit lagi. Okey. Alright. Dan kita adjust gunakan move. Okey. Alright. Okey. Langkah seterusnya adalah kita akan convertkan kita punya lukisan ni menjadi block. Okey, so kita akan pergi di sini insert, pergi insert block di sini. Kita akan create dahulu, kita akan create block. Okey, create block. So di sini dia akan keluar block definition, kita akan namakan kita punya title block ni TB title block. Okey, lepas tu base point kita akan pick point, kita akan pilih hujung ni sebagai kita punya base point, kita klik. Okey. Kemudian objek, kita akan select objek, kita akan select semua ni. Enter. Alright. So sepatutnya ada 37. Okey, objek found. Okey. So pick point ni sepatutnya dia akan keluar X dan Y punya koordinat lah. Sepatutnya kamu akan dapat koordinat X dan Y yang sama dengan saya ni. Okey. Dan kalau kita tengok ni, ini dia tunjukkan preview lah. Okey. Blok yang kita telah pilih. Okey, tekan OK. Okey, jadi sekarang ni dia dah jadi satu objek lah. Dia dah jadi blok. Okey, lepas tu kita save. Okey, kita save. Okey, kemudian kita pergi dekat lukisan drawing kita ni. Okey, di mana di sini kita nak masukkan kita punya title block. Okey, pertama sekali kita akan select viewport ni dan kita tekan delete. Okey, tekan delete. Right. Kemudian nampak ni garis putus-putus ni. Okey, ini adalah margin dia. So sekarang ni margin ni kita nak transfer dia supaya dia pergi dekat hujung ni lah. Okey, pergi dekat border luar ni. So kita pergi di layout satu ni, kita right click. Kita pergi dekat page setup manager, kita pilih modify dan di sini kita pilih Microsoft Print to PDF. Okey. So kalau kita tengok ni dia fit di situ. Okey, kita tekan saja OK. Right. So sekarang ni garis putus-putus ni sebenarnya ada tapi dia berada di border kertas kita ni. Okey. So sekarang kita nak masukkan kita punya title block, barulah kita pergi ke insert. Kita pilih recent block. Sebab baru-baru ni kita ada buat title block tu. Okey, so di sini okey, dia akan keluarlah daripada sini. Okey, dia akan keluar daripada sini dan kalau kita tengok path tu ditunjukkan di mana sebenarnya. Kalau path ni betul, maksudnya betul lah. Okey, so kita pilih title block ni.
Dan kita masuk sini, kita masukkan insertion point, kita masukkan value 0,0 dan kita tekan enter. Okey. Okey, scale factor 1. Okey, enter. Alright, scale factor 1. Okey, so kalau kita tengok ni, kalau kamu buat dengan betul, kamu punya title block tu dia akan masuk tepat dekat sini sebab title block tu ukuran dia memang dia ikut saiz kertas A4. Okey, yang ni kita boleh tutup. Okey. Kemudian kita akan rename di sini. Kita akan rename. Sebelum kita rename tu, okey, kemudian kita akan masukkan viewport ke dalam kita punya layout ni lah. Okey, kita pergi dekat layout ni. Kita ambil rectangular ni. Klik rectangular dan kita pilih bucu yang sebelah dalam ni sehinggalah ke sini. Okey. Right, sekarang ni kita dah ada kita punya viewport dalam kita punya layout ni, dalam kita punya title block lah. Alright. Jadi kemudian kita akan rename dia. Rename dia kita akan namakan sebagai plan lah. Okey, plan. Kemudian kita duplicate dia. Okey, kita move or copy. Jangan lupa tekan create copy dan tekan OK. Okey. Alright, kalau kita tengok ni ada plan 2 kan. Okey, ni copy dia tadi. Okey, kita rename pula yang ni untuk mungkin front view. Okey. Lepas tu kita akan buat lagi lah untuk roof, untuk back view, untuk left and right view. Okey. Okey, jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Selamat berjaya.